Vape menuju pengharaman penuh 2026. Kabinet disusun semula, wajah baharu pentadbiran. Waris SM Idris kecewa persoal penglibatan PM. PRK Kinabatangan dan Lamak ditetapkan Januari 2026. Sabutan beras tempatan masih rendah. Ekspor sawit cecah 103 bilion prestasi kukuh. Malaysia berada di landasan untuk mengharamkan sepenuhnya penggunaan vape apabila Kementerian Kesihatan menyasarkan keputusan muktamad dicapai sekitar pertengahan atau hujung 2026. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan bahawa kerajaan sudah membuat keputusan dasar dan kini hanya menunggu masa paling sesuai untuk pelaksanaan. Beliau memaklumkan perkara itu selepas lawatan kerja rasmi ke Hospital Permai Johor. Sambil menyatakan isu tersebut akan dibawa semula ke Kabinet untuk pertimbangan awal tahun depan. Menurutnya, langkah pengharaman dipacu kebimbangan serius terhadap penggunaan cecair vape bercampur bahan terlarang yang dikaitkan dengan kes psikosis serta masalah kesihatan mental. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan terbaru Kabinet Kerajaan Madani yang menyaksikan 2 menteri dan seorang timbalan menteri digugurkan daripada pentadbiran. Mereka yang terlibat ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dalam persetujuan semula itu, Dr. Zaliha digantikan Hanayo yang sebelum ini menerajui Kementerian Belia dan Sukan, manakala portfolio Hal Ehwal Agama kini diisi Senator Dr. Zulkifli Hassan yang sebelum ini Timbalan Menteri dengan pendakwa Pemarah Ahmad Rosli dilantik mengisi jawatan timbalan. Sementara itu, Timbalan Menteri Perpaduan Negara K. Saraswati turut digugurkan dan tempatnya diisi oleh Ahli Parlimen Segaman R. Yunis Warren. Menurut Anwar, pelantikan dan penguguran tersebut dibuat bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran serta memastikan pelaksanaan dasar kerajaan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Rombakan ini juga menutup beberapa kekosongan kabinet yang wujud sebelum ini susulan peletakan jawatan beberapa menteri sejak pertengahan 2024 hingga akhir 2025, termasuk dalam portfolio ekonomi, pelaburan sumber asli serta pembangunan usahawan. Anak-anak kepada aktivis sosial SM Muhammad Idris melahirkan rasa kesal terhadap penglibatan Perdana Menteri dalam majlis pelancaran buku mengenang arwah bapa mereka di Kuala Lumpur. Mereka menjelaskan ketidakhadiran keluarga pada majlis anjuran Persatuan Pengguna Pulau Pinang itu adalah tanda bantahan jelas kerana tidak pernah memberi persetujuan. Menurut kenyataan bersama, bantahan tersebut dibuat berikutan kes mahkamah melibatkan Perdana Menteri dan cucu arwah Muhammad Yusof Rawata yang masih berjalan. Keluarga turut menyifatkan penggunaan nama, legasi serta simbol kerajaan dalam acara berkenaan sebagai eksploitasi politik yang bercanggah dengan prinsip perjuangan SM Idris. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian Pilihan Raya Kecil Parlimen Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri Lamak berlangsung serentak pada 24 Januari 2026. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan penamaan calon akan diadakan pada 10 Januari dengan tempoh berkenaan selama 14 hari. Beliau menjelaskan permohonan undi pos bagi semua kategori akan dibuka bermula 16 Disember dengan tarikh tutup berbeza mengikut kategori pengundi. Menurut SPR, PRK ini melibatkan seramai 48,722 pemilih dengan kos anggaran 10 juta dan pusat penjumlahan undi di Dewan Seri Lamak. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengakui tahap pembelian beras putih tempatan masih rendah sekitar 10 hingga 15% walaupun pengeluaran dipertingkatkan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu menjelaskan keadaan itu dipengaruhi oleh kejatuhan harga beras import yang lebih menarik minat pengguna. Beliau berkata isu beras tempatan sering dibangkitkan di Parlimen namun realiti pasaran menunjukkan corak permintaan berbeza. Kerajaan kini menilai semula mekanisme pembekalan beras putih selepas tamat program subsidi khas bagi memastikan bekalan mencukupi pada harga berpatutan. Nilai ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit Malaysia meningkat kepada 103 bilion bagi tempoh Januari hingga November 2025. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan peningkatan 3.7% itu didorong permintaan kukuh dan daya tahan industri. Beliau memaklumkan India kekal sebagai pasaran terbesar diikuti Kenya, Kesatuan Eropah, China dan Filipina mencerminkan kepelbagaian destinasi ekspor. Menurutnya, fokus industri kini tertumpu kepada peningkatan produktiviti melalui penyelidikan, inovasi dan penanaman semula tanpa pembukaan ladang baharu.